Dia ikut. Ya tu. Jom ada dalam. Macam Jim Black kan? Dua kali bang. Satu dalam watak, satu reality. Okey. Kita ada kat sini Miss Ron, kita ada Mr. Eric. Kita masih lagi menanti Vika dan juga Datuk Ediong yang masih lagi belum sampai. Ya. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Ediong. Tepuk tangan. Ya. Itu dia. Selamat datang juga kepada semua rakan-rakan media kita. Ada ramai yang ini rakan-rakan media kita. Satu tepukan untuk rakan-rakan media kita. Daripada yang metal sampailah yang unmetal, semuanya ada. Dan satu tepukan yang paling gemuruh untuk barisan pelakon kita. Ya. Hebat orangnya. Tak lupa juga kepada penaja kita. Ada Kopihat, ada Ajia. Ingat sup, ingat Ajia. Itu dia. Ingat kopi, ingat Kopihat. Ya, ingat santai, ingatlah barang-barang untuk memasak. Sebentar lagi kita akan menyaksikan hari ni, tujuan kita berkumpul ni bukan sekadar kita nak tengok vertical drama iaitu yang berjudul Pani Pertarungan Iman dan Rasa. Tapi kalau boleh sebentar saja lagi nak minta anda semua selami sama-sama kita hayati yang mana dalam drama ini ada menitik beratkan banyak perkara-perkara yang bagus. Contohnya tentang mencari rezeki, tentang keimanan, tentang kesabaran, dan juga tentang hala tuju seseorang insan yang nak mencari makna hidup yang sebenar. Tangan belakang sana, saya terkadang confused. Adakah ada soal rakan media, mungkin kau punya choir atau apa-apa, boleh tak kalau kita penuhkan ruangan yang ada? Sebab bila semua berbaris tu, saya rasa macam tak menyanyi. Sebab ada, kalau boleh kita gambar, kita penuhkan ruangan-ruangan yang ada ni. Okey? Biar nampak ramai, biar nampak gah. Boleh kata boleh? Boleh kata boleh? Kalau anda gembira, tepuk tangan. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Kalau anda gembira, beginilah rasanya. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Kalau anda gembira, say hey. Kalau anda gembira, say hey. Kalau anda gembira, oh beginilah rasanya. Kalau anda gembira, say hey. Barulah hebat. Bagi tepuk untuk diri anda sendiri. Macam ni yang adiknya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, Fadil Ustaz Amirul untuk memimpin bacaan doa. Pihak majlis dengan ini mempersilakan. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati majlis kami hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati semua tetamu yang hadir. Hadir ramai tetamu VIP dan semua sahabat-sahabat Rabbil alamin. Terima kasih.
terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abidul atas bacaan doa itu tadi. Semoga kita semua sentiasa di bawah rahmat Allah Ta'ala, sentiasa sukses dalam kehidupan kita, sentiasa di bawah perlindungannya, insyaAllah. Ya? Bila tengok Ustaz baca tadi sejuk saya sangat bangga. Drama, apa yang istimewanya tentang drama ini? Drama ini tidak akan main dekat mana-mana stesen TV sekalipun, mahupun channel 1, 2, 3 sampai ke 200. Tidak akan ada main di mana-mana siaran TV, mahupun di pawagam. Okey? Clear? Vertical drama ini akan bersiaran langsung. Waktunya kita akan beritahu nanti, semestinya di medsos, TikTok dan juga Facebook saudara Adam Tori kita. Dengan skrin yang terlintar mengumumkan Datin Sri antara ibu wanita sebelum tu suspend tak? Suspend ke tak? Tak dengar suara dah, suspend ke tak? Boleh lah. Tapi sebelum tu Cepatlah lawan. sebelum tu kita minta diorang padamkan lampu ni sebab saya nak buat magic. Jadi saya nak minta saudara, ya, minta anda pejam mata dalam masa 10 saat. Tolong sekejap saja, saya nak anda pejam mata 10 saat je. Tolong. 1, 2, 3, pejam. Cepatlah. Buat kita, sebelum kita memaparkan video ataupun vertical drama kita, saya ingin menjemput suspek yang berbahagia saudara Adam Tori untuk dengan atas untuk menyampaikan amanat beliau kepada kita semua. Dipersilakan. Ya, inilah magic saya. Pak. Thank you, Datuk Syah, Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan media yang sudi datang, terima kasih banyak-banyak. Saya sekarang dipersilakan kita sama-sama lihat vertical drama yang akan ditayangkan. InsyaAllah, teruskan. Ya, tampaklah semua. Satu tawa. Kami memaparkan. Mantap. Vertical drama yang berjudul Bye. dah belum? Dah, okey. Terimalah tuan-tuan dan puan. Kami pertarungan antara iman dan rasa. Tepuklah kawan-kawan. Play. Kita beli. Aduh. Ya, itulah tadi persembahan kita. Macam mana cerita tadi, okey? Belum. Tidak ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada babi dah tu. Macam ni. Mama tahu apa kerja dia tahu. Dan korang ni apa? Dari sampah dunia. Siapa pula yang viralkan gambar aku solat? Alah kak, Cina kalau masak mestilah babi. Netizen kata kau guna agama Islam untuk buat marketing. Saya dah jumpa dia. Ini you punya kau. Assalamualaikum. Awak ni? Pan ni kalau tak letak daging babi, tak sedap lah. Manusia ni macam-macam. Ada yang dengki tengok kita ni nak percaya. Macam dah masuk Islam. Dah viral lah bos. Aku rasa elok hang masuk tak dengan ni saya. Tak perlu. Aku yakin. Nak minta bantuan kerajaan ke, Seng? Scammer? Kau betul-betul masuk talian halal tu. Kau jangan nak jadi Melayu sangat. Itu plan yang berulang bos. Saya sentiasa pantau.
Tino. Mukha dah ada eh. Masa tangin. Pokok kau ni lalat tuan. Wah, aku ni kau tidak leh jangan kau. Kau jangan bagi panas Kasih diri aku. Saya dah cakap, kita kena asing dengan kerja ni. Allah kata aku, Allah pilih jalan Allah. Allah ada tunjuk, Allah kata keluar. Kau tahu tak dia tu guna bagi tak ada. Ayah pun dah tak guna itu. Kalau ini jalan untuk aku buktikan, aku jaga halamu kerana-Mu ya Allah, permudahkanlah. Sebab apa yang dulu lah. Begitu hebat, perjalanan yang cukup sukar untuk ditempuhi oleh saudara kita yang memegang watak asing. Bagi tepuk tangan bagi orang tempurlah kawan-kawan kami. Pertarungan iman dan rasa. Wow. Okey, seterusnya. Nak tengok lagi tak? Nak tengok lagi tak? Nak tengok lagi tak? Beli sendiri original. Ada buah. Okey? Yang tadi tu bau trader. Yang tadi tu bau trader. Kita ada lagi satu perkabaran istimewa yang nak kita belanja kepada anda semua. Nak tahu tak? Rasa-rasa nak tengok tak full episode? Tak ada, dia takkan ada full episode dia. Yang ada sekarang ni baru ada trailer. Okay? Rasa-rasa kalau kita nak belanja episode, rasa-rasa sanggup tunggu tak? Tak dengar, tak ada semangat ke sanggup tunggu ke tak sanggup? Okay. Sebab rakan-rakan artis kita untuk sama-sama bersama dengan Adam Khoury, yang mana sebentar lagi kita akan ada satu lagi pelancaran yang nak dibuat. Tulis tak tulis nak dibuat. Baik. Untuk menjayakan PANMI, perjuangan antara iman dan rasa, ada ramai tetapi ada yang tak dapat hadir kerana kekangan waktu kerana bekerja, bersyuting. Jadi inilah wajah-wajah yang telah menjayakan PANMI, pertarungan iman dan rasa. Jadi dalam mana? Tak kenal lah? Saya tak jawab. Sebab apa? Banyak twist-twist. Belum lagi sebab apa? Kita akan menyaksikan episod 1 yang Twitter drama PANMI, pertarungan iman dan rasa. Tuan-tuan dan puan, dipersilakan. Kita tengok dulu episod 1 PANMI, pertarungan iman dan rasa. Tempurlah kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Apa khabar anda semua pagi ini? Semoga pagi anda semua ada semangat yang luar biasa. Yang sedang breakfast, selamat jamu selera. Saya DJ Oli bertugas menemani anda pagi ini dengan muzik cerita dan vibe yang positif. Teruskan bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ada babi lah tu. Alah kak, Cina kalau masak mestilah ada babi. Jangan risau kak, saya Islam. Semua halal. Ya ke Islam? Nama kau asing. Kalau nak, jom kita pergi kedai lain. Bersecara langsung di medsos saudara Adam Khoury, TikTok dan juga Facebook bermula pada 19 Februari 2026 jam 10 malam. Jangan lupa untuk add dan follow saudara Adam Khoury kita. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebelum kita ingin menjemput, saya nak jemput tukang buka video. Bukan tukang buka video, maaf saya. Untuk memaparkan video yang
akan ditayang sebentar saja lagi. Tuan-tuan dan puan, dipersilakan menonton video ini. Tampaklah kawan-kawan. Baik, ia tak sepatutnya kekal di satu tempat saja. Ini bukan sekadar kopi segar. Ini rasa kopi yang kami ingatkan di kedai. Kami bawa pulang untuk anda. Kalau saya sendiri berani letak wajah saya di sini, insya-Allah kualiti terjaga. Inilah dia. Life begin after kopi. Itu dia Kopi Hut. Bersama dengan rakan-rakan artis, ini betul untuk dengan tepat bagi kita merealisasikan acara potong ribbon untuk produk terbaru Kopi Hut. Dipersilakan. Jadi kepada rakan media kita yang ingin mengambil gambar, silakan. Ada mami. Ada, silakan. Macam acara potong jambul pula. Bangun pagi, Sirion, goyak saja terusot. Panas menang, bersih terus yang baik. Pegang asas dulu, jalan tak perlu tunggu terus layan. On the go, anytime, kopi goes the time. Inilah dia, kopi 3 dalam 1 Kopi Hut. Dan untuk makluman semua di dalam goodies bag anda tu pun kita dah sediakan sekotak kopi 3 dalam 1 Kopi Hut serta sup Ajia. Nanti dah balik rumah, bolehlah sambil-sambil makan sup Ajia tu, kita nikmati kopi daripada Kopi Hut. Kopi yang telah pun kita buatkan pelajaran di sekarang ni, dan juga ada Kopi Hut. Aku jangan suruh aku cakap. Aku cakap lah. Tak boleh kan cakap. 1, 2, 3. Hatta Tower. Ya. Datuk Edi, kita ada Michelle, kita ada wakil daripada Kopi Hut, kita ada Mr. Alex, kita ada Mr. Yong, ramai-ramai gitu, Mr. Eric. Dan kita minta rakan-rakan kita untuk ke pentas. Kursi. Okey. Kita minta kepada peserta kita untuk menyusun atap kursi-kursi. Mana Abang Olin kita? Abang Olin kita mana? Abang Olin kita selaku direktor bersama. Di manakah Abang Olin kita? Mungkin dia ke toilet lah, mungkin dia ke toilet tambah dulu. Habis, Pami, pertarungan iman dan rasa, dipersilakan. Ya. Soalan-soalan. Mungkin ada soalan-soalan. Kita buka soalan, kita minta buka soalan. Mana ni? Goreng pisang panas untuk
Anda semua tanyakan. Ya, daripada mana bang? Nama siapa bang? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dari Suara TV. Ya. Nak tanya, kenapa memilih Lagu background tengok kuat sangat. kenapa memilih format vertikal untuk TikTok dan Facebook? Ya, siapa yang jawab? Produser. Okey. Assalamualaikum, saya Bazi. Kali ini dunia sekarang ramai yang memegang handphone. Jadi radio bersikap adalah pilihan terbaik untuk kita buat drama, bagikan mesej-mesej yang terbaik pada masyarakat. Ya, seterusnya. Teman-teman semua. Okey, seterusnya. Mungkin boleh kongsikan cabaran untuk nak merealisasikan drama ni. Nama apa? Nama saya Anna dari URTV. Terima kasih. Anda nak tanya pada siapa? Pada siapa yang boleh menjawab soalan ni, saya nak tanya tentang cabaran untuk nak menyiapkan drama pandemi ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cabaran dia, kita berhadapi dengan situasi cuaca, sebab kita punya sini banyak dekat siang. Kadang-kadang hujan tu kita terpaksa buat juga scene hujan itu, dan lokasi memang tak banyak, tapi dengan jadual artisnya, dengan cuaca yang tak berapa tentu. So itulah cabaran yang kami hadapi sepanjang penggambaran ini. Tapi yang lain semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan bila kita dapat jadual artis dan kita dapat date yang betul dan jadual yang tepat, insyaAllah semua berjalan dengan lancar. Ya bang. Wah, apa yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Rock Nation. Nak tanya, drama pendek ni ada dalam 15 episod je lah. So berapa lama untuk menyiapkan drama pendek ni keseluruhannya? Okay. Untuk microdrama ni, ketika ni kita ambil masa 6 hari untuk menyiapkan. Tapi dalam post editing kita lama lah. Kita post editing kita lama, kita baru siap minggu lepas drama ni. Sebab kita penuh dengan grafik, penuh dengan CGI, dan kita pun buat hati-hati. Orang buat laju, kita buat slow. Sebab ia ni adalah vertical drama, dan masing-masing tahu kan vertical drama ni dia punya framing dia kan, dari segi teknikal dia agak susah sikit lah. So untuk 15 episod ni 6 hari kita siapkan, dan 2 bulan untuk post editing. Untuk mempengaruhi watak Taseng ni. Okey, ini adalah arahan pertama saya dengan sahabat saya Olin dalam drama vertikal ini. Saya dapat watak ini sebenarnya daripada isteri saya juga yang tulis skrip dan juga producer. Cabaran dia tak untuk saya, sebab saya jarang bawa watak yang macam ni, lagi-lagi watak chef. Agak mencabarnya sebab saya nak sesuaikan watak saya dalam asing ini, sebab saya ni biasa cerita pukul-pukul aja kan, cerita bunuh-bunuh aja ni. Yang boleh bunuh, boleh pukul, itulah saya. Asalnya gangster, itulah saya. Tapi watak ni mencabar sebab saya nak mewatai jiwa ini, dia rasa bagi saya pelik lah. Nak bawa watak asing ni, dan lagi-lagi dialog yang sangat-sangat mengatakan apa, saya tak biasa lontarkan dialog ni. So, tapi bila saya tengok skrip, saya tanya sahabat saya, alhamdulillah, tapi dalam cerita ni pun ada sedikit sebanyak mengenai saya jugalah dalam jalan ini. Macam mana saya nak buat kopi hat, macam mana orang kritik saya, masakan saya macam mana, ada hal ke tidak. So itulah cabaran saya, dan inilah mesej yang saya nak sampaikan adalah macam mana kita nak apply halal, itu ambil masa. So itulah cabaran saya dalam watak asing ni. Saya Almi dari Tele Times. Selalu kita buat movie yang kita buat panjang-panjang dan ada episod banyak-banyak. So apa cabaran bila buat movie yang drama pendek ni? Because kita nak kena completekan satu section tu dalam masa yang pendek kan. So apa cabaran? Pada producer ke pada artis?
pada siapa-siapa yang berjawab. Saya rasa dia ada dua way, satu artis dan satu producer. Assalamualaikum, saya Cina Mambo. Okay, kalau nanti boleh tanya bahagian producer lah apa dia punya pada soalan tadi. Tapi untuk kita dunia artis ni, kita terlalu biasa dengan duduk dalam industri yang berlaku 13 episod sampai sebulan lebih, okay? And then tiap-tiap satu episod bila ditayangkan berapa 1 jam, yang ni berlainan. Dia punya pembikinan dia tu sebenarnya is a macam telemovie, tapi dibahagikan ke beberapa minit menjadikan dia berapa belas episod itu. Tapi untuk kita orang, untuk orang yang berbisnes ni memang bagus. Ini line untuk dia orang promote ataupun buat orang kata advertisement untuk bisnes memang bagus, because dia pergi ke macam-macam media yang dikeluar melalui media sosial. Dan advantage pada artis, kita orang dapat berlakon macam biasa juga kan, tetapi di segi lainnya ada sedikit orang kata apa menggugat di segi industri pelakonan setiap artis. Sebab apa, bila terlalu banyak vertical drama keluar, saya tak tahu apa akan jadi pada drama yang biasa ni. And then terms of okay, kita tak boleh mengharap bayaran yang tinggi daripada vertical ni, tak boleh. Sebab dia orang pun vertical drama ni berapa hari, 7 hari atau 6 hari syuting, and then they all take time sebabkan, and then dia punya budget untuk vertical drama ni pun bukan kata macam drama yang biasa atau dibayar oleh satu stesen. Jadi dalam industri ni vertical drama ni ada advantage, ada disadvantage. Tapi di segi yang lainnya, pihak producer ataupun orang kata untuk produce untuk buat dia punya promotion memang bagus. Itu kita nak tanya bahagian producer pula. Vertical drama ni kita buat sebenarnya lebih dekat dengan masyarakat. Dalam masa sama kita nak buat kesedaran drama ni lah tentang yang halal, dan kita tahu masyarakat sekarang suka tengok benda yang pendek-pendek, dan TV pun dah sekarang jarang orang tengok kan. Jadi 2 minit tu adalah masa yang orang kata sangat-sangat logik lah. Sebab kita kalau panjang-panjang sangat memang orang akan swipe lah. Dan ini beri peluang juga kepada orang kata company-company lain untuk menggunakan dia punya produk untuk boleh melabur dalam drama-drama vertikal. Jadi dua-dua pihak akan mendapat benefit lah untuk production dan juga pihak sponsor lah. Jadi untuk media sosial ni memang sangat-sangat meluas dah sekarang. Jadi itulah tujuan kita buat drama vertikal di FB dan TikTok. Salam sejahtera dan selamat petang. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua media sudi datang ambil masa dengan kita untuk promosi PAMI ini dan produk launching, dan pada producer, director, artis-artis yang bekerjasama, dan juga sponsor-sponsor, tauke-tauke, datuk-datuk, datin-datin, terima kasih ya. Saya terima job ni dengan orang kata ikhlas, sebab saya lama dah tak bersparing dengan Adam. Okay, itu the first. Sama-sama jahat ya? So sama-sama jahat ya? Ya, kan. Lalu kami dah lama tak bertemu, especially dalam scene. Dia ada yang buat movie lain, saya buat movie lain. Kadang-kadang dalam satu movie pun tak jumpa dengan yang lain. So saya ini bila Adam offer saya, straight away saya kata yes. Sebab lama tak bersparing dengan Adam, rindu. Dan dengan artis lain juga, seperti Ibu, saya lama pun tak bekerja sama dengan dia, Namron dan artis lain. So jadi saya terima benda ni, dia sebab bagi saya bangga sebagai anak Malaysia, sebab kita berharmoni, tak kira bangsa, Cina, Melayu, India, Sing dan
ada bangsa yang lain-lain sikit, Sarawak dan Sabah, Sabahan. So jadi kita satu Malaysia, kita negara Islam. So dia bawa mesej ni, benda yang halal patut dibesar-besarkan, kan? Dilayakkan, dan digalakkan. So jadi bila dia offer saya, dia kata nak saya jadi bapa dia. Dia kata okey je. Dan kita discuss tentang skrip, ada dalam set, biasalah kalau kita syuting, kita ada olah dalam on set, kita ubah sikit, kita buat bincang. Dan saya pergi beliau berkooperasi dengan co-director, director dengan producer, mereka layan kami dengan baik. Dan benda ni bila saya tengok trailer dia keluar, so yang kita menghadapi short micro drama ni, setiap episod kita ada hang. Itu yang kita nak cari, hang tu apa dan end tu dekat mana. Dalam 1 minit ke 1 minit setengah, 2 minit tu kita kena cerita benda tu. So setiap episod kita ada hang. Itu yang saya rasa susah kalau compare dengan drama. Drama kita cerita je, mungkin hang kat the end, and then episod yang baru keluar. So kita cari sama-sama, kita cari idea macam mana hangkan cerita tu, nak menarik orang tengok the next. Dan macam mana kita nak mulakan cerita tu dengan hang, dan kita start dengan cerita. Itu yang kita menghadapi cabaran. Dan ini satu trend yang kita tak boleh dielakkan. Sebab sekarang memang orang nak benda instant je. Kalau boleh jangan buat dia. Sekarang orang-orang pemuda dia jarang nak tunggu 1 jam depan dengan TV. Dia mungkin dengan driving, dia buka handphone dia. So dia boleh layan di mana-mana tempat mereka ini ada. Itulah satu trend. Dan haraplah benda ni kita dapat message, dan kita orang, especially orang lama dalam bidang ni, kita cuba trend yang baru. Terpaksa kita ikut, kan? Kita ikut zaman. Kita masih, walaupun kita dah, saya 63, yang lain-lain saya pun tak tahu berapa lama. So jadi kita masih belajar. Kita tak boleh berhenti kat situ. Masih kita belajar trend-trend yang baru, kita masih ikut. Itulah tujuan yang kita buat drama Michael. So kita Iwan tadi lah, selalu terkenal di media sosial, dengan dia punya konten-konten yang cukup hebat. Macam mana apakah perasaan awak bila dapat berganding dengan barisan rakan-rakan yang cukup hebat di dalam pandemi pertama ni, Bandar Rasa ni? Silakan. Assalamualaikum. Saya Izwan sebagai Chef Farid. First, bersyukurlah dapat barisan artis semua yang lama-lama, orang baru, banyak tunjuk ajar daripada Abang ada Gori. Saya tak berapa sangat lah cakap ni, tak pandai lah. Dia pandai masak je. Pandai masak je. So, happy lah, enjoy lah. Harap ada sambutan yang bagus je untuk drama vertical ni. Terima kasih. Seterusnya, Amar. Watak sebagai apa, Mak? Saya melakukan watak sebagai Joe, bodyguard untuk ayah asing. Selalu saya tengokkan asing ni dia dari arah tu. So yeah, it's fun shooting this short drama. Banyak saya belajar juga. Saya pun kira old school lah, tak tahu vertical ni apa semua. Izwan je tahu. So bila dapat ruang, so it's a good opportunity. Yeah, so hope you guys enjoy 15 episode ni and support Malaysian vertical drama industry. Yeah, right. Thank you. Seterusnya, Mami sila Mambo. Okay, Assalamualaikum sekali. Okay, saya Sila Mambo. Saya melakukan watak Kak Wani. Dalam cerita ni saya banyak support asing dalam cerita ni. Dia banyak dapat tentangan itu ini. Tapi di sini
sini saya banyak meyakinkan orang-orang sekeliling yang banyak dalam cerita tu yang banyak memberi pesan negatif pada dia, tapi saya di sini saya support, saya sokong dia, di mana di situ saya pun peniaga juga yang pergi letak kuih kat tempat dia. Dan sepanjang saya syuting dengan production ni, Kopihan ni, yang saya enjoy most adalah setiap kali bila tiba waktu makan, saya orang yang pertama. Betul tak? Sebab di samping tu saya enjoy sangat. Saya enjoy berlakon dan cerita ni sebab apa? Layanan yang diberi hospitality kat sini sangat-sangat bagus, makan semua sedap, semua daripada Kopihan. Itu takkan saya lupa sampai bila. Terima kasih banyak dan Kodi. Wan dia. Thank you. Seterusnya single drama yang akan bersiaran langsung jam 10 malam bermula pada 19 Februari 2026 semestinya di media sosial TikTok dan Facebook saudara Adam Kori. Yang lebar, tuan-tuan perempuan, temu janji kita di situ nanti. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rakan-rakan media kita yang hadir pada hari ini. Bagi tepukan untuk diri anda sendiri. Tak lupa juga kepada semua hadirin-hadirat yang hadir juga bersama-sama untuk menjayakan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Hampton Tower Group. Bagi tepukan juga untuk Sajia. Tak lupa juga untuk Sentai dan juga Kopihan. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Kita ada sediakan jamuan, tapi sebelum kita ke jamuan, boleh tak kita minta semua rakan-rakan kita untuk bangun bersesi gambar secara resmi untuk